Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya cikgu nak sambung video macam mana kita nak buat pengisian. Kalau kita lihat pada menu pentadbiran, kita ada minit curai. So kita nak buat pengisian pada minit curai ni. Baik, pertama sekali cikgu bina satu folder dekat My Drive ni. Buka satu folder laporan PDF. Tujuan kita bina folder ni, bila kita bina satu laporan, so dia secara automatik dia duduk dalam satu folder yang sama. Yang tu tujuan dia. Kemudian cikgu bina satu Google Sheet. Ni laporan PDF, kita labelkan sebagai laporan PDF. Sheet ni kita letak minit curai dan beberapa maklumat yang berkaitan ataupun yang perlu ada dalam minit curai. Okey, ni tabel dia. Cikgu pergi semula kepada pengurusan sekolah. Kemudian cikgu tambahlah tabel minit curai tadi. Okay, new table, Google Sheet, laporan PDF. Okey, so kita tambah tabel. Okey, so dekat sini kita view column. Kita baiki semula ID sebagai key, nama guru sebagai label. Okey, tarik mula. Okey, PDF ni cikgu ambil file dalam bentuk file. Ni dalam bentuk image. Link ni dalam bentuk URL. Okey, so kita save. So lepas kita dah tambah table, kita pergi pada UX. Apa sama, kita kena tambah UX untuk minit curai. Okay. Minit curai. So for this data, minit curai. Okay, kita boleh pilih lah dalam bentuk deck, bentuk table. Kita boleh pilih bentuk table macam tu. Ni bentuk gallery. Okay, kalau kita, so yang comel dalam bentuk deck lah. Cuma deck ni kita boleh adjust sikit. Cikgu turun bawah. Primary header. Okay, kat sini kalau nama guru. So secondary header ni kita boleh letak perkara. So nampaklah nama dan bengkel yang kita sertai. Okay. Kemudian kalau kita tengok tu, minit curai tu berada di primary view. So ada dua primary view tu. So kita tak nak. Kita pergi semula di minit curai. Okay, so kita klik ref. So akan ada satu je lah dekat kita punya primary view. Kita cuba tengok Okey. Pengurusan, kita klik pentadbiran, klik minit curai dan kita boleh buat pengisian. Tapi setelah cikgu buat pengisian, so kita nak dalam bentuk laporan bergambarkan dalam bentuk PDF. So yang tu kita akan sambung pada siri yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.